Allah, dah nak raya lah. Aku nak beritahu Fatin ni. Hello, Fatin. Weh, dah nak raya. Weh, idea aku tahu ni. Kita dengan adik-adik lain, semua kena kumpul kat rumah Umi. Sejak arwah ayah dah meninggal, Umi seorang-seorang tau. Kita kena balik juga. Ya, kita balik. Kau tolong bagi tahu adik-adik yang lain boleh? Aku busy lah. Ya. Tolong Okey. Terima kasih. Okey. Wait, tolong aku atas. Ni dia orang ni. Gila lah. Weh, kau jangan KS aku. Fashu message aku Ya. time ni lah dia message aku Asal? Jap. Dia kata jom balik kampung. Balik kampung? Balik kampung. Jom, boleh lah. Sebelum tu kita habiskan dia dah. Yeah. Okay, jom. Alright guys, korang nak pergi mana? Nak balik kampung. Nak buat sana. Dekat Kelantan. Kelantan. Lembu. Mana? Lembu lembu. Okay, dah sampai. Dah sampai. Baca raya tahun kita tahun ni. Sana. Sana lah. Assalamualaikum, Umi. Kami dah balik. Asal Umi baring tu? Umi sakit ke? Sakit? Sakit. Sakit. Bangun, Bing. Bangun. Umi. Bangun. Dek, Umi demam je lah. Lah. Semua balik ke ni? Mestilah, Umi. Angah dulu. Angah ni tak baik lah. Umi. Memandangkan semua ada ni, Umi macam mengidam rendang ayam vanila. Tapi Umi tak larat. Tak apa Umi, kita orang kan ada. Kita orang boleh masakkan rendang ayam vanila untuk Umi. Betul? Untuk Umi semua boleh. Tapi Umi, apa resepinya? Ada buku sebenarnya. Kat mana? Mana? Umi lupa lah. Alah, Umi lah Umi lupa pula. Tak apa, memandang korang kat sini, korang pandai lah cari. Ada je kat sekitar rumah ni. Tapi Umi lupa. Cari kat mana Umi? Cari kat mana rumah ni? Macam museum lah Umi. Dah Umi naik tandas. Mutubik. Umi, sabarlah Umi. Orang pergi kat mana ada ni? Kat mana Umi? Kat Umi ni? Macam-macam lo. Macam mana kita nak cari resepi Umi ni? Ada je dalam rumah tu. Ada. Ni rak besar yang dekat tu. Dekat sana. Bagus tu. Yang ada Ya Allah. yang buku mak tak bagi buka tu. Tu kata tak boleh buka, tak terbaca. Selak tu. Nak nampak tulisan apa? Iya. Dari tu ya. Okey, kau pergi cari buku resepi. Kau pergi cari 400. Kita orang pergi kedai. Boleh. Okey. Boleh? Gerak. Okey. Apa Razia? Jom. Mana nak cari buku tu? Sini tak ada. Dalam almari ni ada tak? Aduh, berhabuknya. Tengok sikit ping. Rendang ayam vanila. Bukan yang ni ke yang Umi teringin? Bagi tak ada orang dah ni. Buku dah jumpa. Mana kedai?
Tak faham tak? Ni lah kedai umi seperti ni kan? Ya. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti telefon. Siapa? Apa bahan rendam biasanya? Ni kot ni. Boleh. Ni. Buka. Saya ambil paper bag set nah. Semua ambil semua. Boleh. Ambil set nah. Ambil semua. Semua bagi lah. Oh, berapa ya? 1,000. Banyaknya. Ada 53 je lah. 3. Sini cash on dia. Nak bagi semua dengan 24 boleh? Boleh je. Boleh. Okey terima kasih. Datang lagi. Boleh. Awak yang semua habis je dah. Dah jumpa dah. Buku resepi dah jumpa. Dah jumpa rempah-rata. Ya, alhamdulillah. Jom aku cari. Dah boleh start masak je. Jom, guys. Keluar orang. Okay, mula-mula masuk minyak. Yang banyak sangat Okay, minyak. Okay, dah. Okay, lepas tu dah boleh masuk dah tu. Oh ni, okey. Bawang. 1, 2, 3. Ih, belum cat. Hanya bersekor. Masuk yang lain. Okey. Okey. Go, Angus. Yeay. Dah ni belum? Dah garing belum? Dah masuk ayam. Ayo. Masuk. Ni. Lambat. Masuk semua. Aduh. Ya semua. Yeay. Ni. Tu rasa. Ni rasa ni. Rasalah. Tak pasal. Tak pasal. Orang pasal dah. Okey. Kau tahu tadi. Rasa lah. Okey. Rasa macam ada yang kurang. Apa ni? Kurang weh. Kita tak letak apa? Ya, tu bahan rahsia tu. Resipi Kat mana? rahsia. Dia dekat mana? Dalam rumah je aku ambil. Ambil jap. Kurang tengok Umi. Umi. Apa hal dengan Umi pula? Umi. Ini tak Umi. Mi bangun Mi. Mi. Alo. Kau pergi call ambulance. Call. Mi. Mana beli Mi? Mi. Yuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Raya tahun ni sunyi lagi. Semoga arwah tenang kat sana. Dah lah. Jom balik. Elok sisa datang Presiden ni raya. Nak raya ke? Kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita orang baru balik dari kubur ni, Jara Abi. Sedapnya bau. Weh, kau tak bau something ke? Anak-anak. Umi ni sedap kanan. Sedapnya. Siapa masak ni? Masak. Apa? Ya, dia tamu. Cepatlah masuk. Masuk. Selamat Raya. Masa tu bersyukur karenanya. Selamat